Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk terus menghirup udara dan hawa Ramadan yang penuh keberkatan ini. Semoga Ramadan kali ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pejam celek, kita kini berada dalam fasa 10 terakhir Ramadan. Malam-malam yang sangat istimewa kerana di dalamnya tersembunyi satu malam yang lebih baik daripada setahun. Yang paling agung dalam setahun iaitu malam Al-Qadr. InsyaAllah dalam kesempatan ini kita akan cuba berbicara tentang malam Al-Qadr. Apa keistimewaannya? Hadirin sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Daripada surah yang ringkas ini, kita dapat fahami beberapa perkara penting. Yang pertama, kitab Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadr. Yang kedua, malam Al-Qadr ini lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita kira, ia lebih daripada 83 tahun. Sekitar 83 tahun, 4 bulan. Yang ketiga, para malaikat turun ke bumi membawa rahmat dan ketenangan. Persoalan di sini, bilakah berlakunya malam Al-Qadr itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan." Yang bermaksud, carilah malam Al-Qadr pada 10 malam terakhir Ramadan. Dalam hadis lain, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah malam Al-Qadr pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Timbul persoalan, kenapa ia disembunyikan? Apa hikmah di sebaliknya? Di sini para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan tarikh sebenar malam Al-Qadr supaya kita tidak beribadah pada satu malam sahaja, tetapi kita bersungguh-sungguh menghidupkan semua malam di akhir Ramadan. Di sini adalah kerana ganjaran malam Al-Qadr itu adalah sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Maksudnya, sesiapa yang beribadah menghidupkan malam Lailatul Qadr dengan penuh iman dan mengharap pahala, diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Diriwayatkan juga bahawa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in waqaftu Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Doa ini walaupun sangat pendek, mudah dihafal, tapi sangat besar maknanya. Pada malam Al-Qadr, perkara paling utama yang kita minta ialah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan doa ini. Semoga kita termasuk di kalangan mereka yang mendapat ganjaran malam Al-Qadr. Hadirin sekalian, kita tidak perlu amalan yang terlalu berat. Cukup dengan amalan mudah yang dibuat. Yang penting adalah keikhlasan. Solat fardu secara berjamaah, solat sunat walaupun 2 rakaat. Bacalah Al-Quran, zikir, istighfar dan perbanyakkan doa. Hadirin yang dikasihi, malam Al-Qadr hanya datang sekali setahun. Kita tidak tahu sama ada kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang ataupun tidak. Oleh itu, janganlah kita lepaskan peluang yang kita dapat pada tahun ini. Hidupkanlah malam-malam akhir Ramadan ini dengan doa dan ibadah. Gunakan usia yang berbaki
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Ramadan kini semakin di penghujungnya. Semoga Allah memilih kita untuk bertemu lagi dengan malam Al-Qadr dan menerima segala amal ibadah kita. Wa bihaza aktafi wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.